Nang Teluk Paling Megara ni tak ada ke set talam ada ayam sekok dan portion pun mara? Ya Neng, takkanlah tak ada. Siap boleh refill nasi lagi. Korang mampir je Big Ben nang Bandar Tropicana Aman Teluk Paling Megara. Okey, yang Ena kunyah ni set talam nasi merah ayam peri-peri. Ayam sekok dia bagi ya, dan korang boleh request nak potong atau tak. Ena nak kunyah dia punya ayam peri-peri. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang rasa dia tak sama macam ayam golek yang kita biasa kunyah tu. Dia ada perapan dia tersendiri. Kelembutan dia memang real. Dia punya isi dia memang berjuicy. Masih panas kau. Nasi merah dia ni, expectation dia macam rasa nasi tomato tu tau. Sebab dia warna merah kan. Dia punya rasa rempah tu strong sikit. Tapi bila Ena tuang sekali dengan kuah merah dia ni, unik rasa dia. Dia macam ada rasa rempah tau. Sedap. Nasi merah ni korang boleh refill kalau tak cukup tau. Malah kuih muih dan air kat sini pun korang boleh ambil sebanyak mana yang korang nak. Bos Big Bear belanja sepanjang bulan mulia ni. Okey, yang next ni pula set kambing setalam. Bagi korang yang suka kunyah kambing. Okey, tekstur kambing dia bagi Ena dia tak adalah lembut sangat, tapi dia tak adalah liat sangat. Sebab Ena gigit macam tu dia nampak macam struggle sikit. So better korang potong guna pisau lah. Dia nampak senang sikit nak makan tu. Ena puji dengan garlic bayo dia ada rasa masam tu. So bila makan dengan kambing ke ayam ke dia tak ada muak. Kalau korang malas nak kunyah nasi atau rasa tak cukup set-set talam ni, set western talam mi amigos ni pun korang boleh tambah. Dah nama pun set western kan. So ada 2 jenis pasta, chicken grill dan menu signature dorang. Ni yang special ni tacos. Diorang guna daging yang dicarik tau, bukan daging hancur. Okey, tacos ni dia selalu cicah dengan kuah special diorang ni. Tekstur daging dia tu okey. Ada rasa rempah tu. Rasa patut dia ada spice-spice di ujung-ujung. Korang nampak kan dia punya warna oranye kan. So dia ada perapan dia tersendiri. Bila dia kunyah dengan kuah merah tadi tu, dia punya masin manis seimbang lah. Pedas-pedas dia tu. Overall okey, sedap. Okay, just nice. Memandangkan dah seminggu kita berpuasa, mesti dah mula tak tahu nak masak apa kat rumah kan. So jangan pening-pening bawa family korang berbuka kat sini. Memang marem weh.